Dah jumpa dah Ustaz. Dah pergi dah mengaji tiap-tiap minggu kat masjid. Ada kelas dah, ada grup dah. Tapi saya tak pandai tajwid. Sekarang ni saya mencari-cari macam mana saya nak pandai tajwid. Jangan takut, jangan risau. Nindya, Jari Tajwid untuk membantu kita menjawab persoalan tajwid. Sekarang ni macam dah nampak. Macam ni. Saya nampak. Jari tajwid ni macam satu solusi nak memudahkan kita macam mana nak masuk ke dalam pembelajaran tajwid yang mudah, senang ingat, paling selesa sekali saya rasa untuk orang tua-tua macam saya. Jadi pada siapa-siapa yang berminat untuk belajar kaedah jari tajwid secara bersemuka, insya-Allah kami akan adakan buat bengkel huruf versus huruf. Kami akan buat pada tarikh 24 hari bulan Januari sebagai persiapan kita untuk Ramadan, dan insya-Allah kami akan buat di Shah Alam. Jadi insya-Allah siapa yang berminat boleh klik di profil